Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini saya akan kongsikan perjalanan kami untuk berkempen di pusat edukasi Kungkun di Ayat Turki, Sabah. Di sini adalah pusat edukasi yang terbaik sepanjang kami perjalanan. Untuk kempen di atas Sabah adalah tempat yang menarik. Salah satunya tempat menarik perjalanan masuk ke Kungkun lebih kurang dalam daripada jalan besar, jalan Tupi besar ke pusat edukasi Kungkun ni adalah mengambil masa hingga 1 jam 30 minit hingga 2 jam bergantung kepada situasi pemandu masing-masing. Kalau pemandu tu laju, bawa laju sikit, dia sampai laju lah, cepat-cepat lah. Kalau dah lambat tu bermakna lambat sikit lah. Okey, di sini saya showkan untuk perjalanan ini baguslah anda menggunakan kenderaan 4x4 4x4 bagi memudahkan melancarkan perjalanan anda untuk pergi berkempen. Okey, sebenarnya perjalanan ni agaklah mencabar, tapi untuk pacuan dua roda macam semula, untuk pacuan untuk kereta macam kereta Viva, kereta apa pun tak ada masalah, sebabnya sampai sana pun memang ada kenderaan kereta biasa sampai, tapi cuma mencabar sikit lah jalan yang masuk. Yang kalau saya showkan untuk masuk dalam tu adalah untuk menggunakan kenderaan 4x4. Sepanjang perjalanan kami ni di kiri kanan adalah hutannya, hutan rimba, hutan tebal lah. Dan juga dalam tu adalah perkampungan ibarat dalam ataupun di dalam pedalaman. Ini adalah kawasan-kawasan yang diduduki oleh rakyat Sabah. Dalam tu adalah seperti bekerja dalam bercucuk tanam, sayur ataupun kelapa sawit, tapi di dalam saja. Di luar-luar ni panjang hutan, di luar ni jalan dari hutan, kiri kanan hutan. You have arrived. Salah satu tempat yang terbaik lah sepanjang kami berada di Sabah ni. Ini adalah tempat yang paling terbaik untuk berkempen. Jalannya agak mencabar. Pergi ke Kungkun Riverside Park. Jalan dia kalau di suasana waktu hujan lagi mencabar. Ni kami masuk ni adalah kemarau, tapi taklah kemarau sangat pun, tapi musim hujan juga. Tapi kalau hujan di sana taklah hujan macam kat sini, hujan lepas sana pun tapi airnya jernih. Tapi memang air yang terbaik lah sepanjang saya berkemping. Inilah ada air yang terbaik, bersih, warna biru, memang cantik lah, sesuai untuk berkemping bersama family. Laluan balap, jadi ketenangan. kali ni percutian adventure, laluan balap. Panjang perjalanan ni boleh tengok lah, sampai ke dalam lebih kurang dalam 1 jam dia akan jumpa ladang sawit. Okey, inilah checkpoint yang pertama. Checkpoint pertama sebelum sampai ke Kungkun sini kita kena bayar RM30. Ini adalah checkpoint yang kedua. Checkpoint kedua untuk masuk ke kawasan Kungkun. Itu memang laluan yang terlalu adalah laluan kayak apa, lori balak lah masuk. Okey, ini adalah untuk masuk, tapi masa ni dah kami sesat. Ini adalah kali pertama sampai, cari nak masuk simpan Kungkun tu terlepas. Dah sampai ke kawasan pedalaman, memang dalam lah, ladang sawit dalam tu memang jauh. Ni ada 2 cabang Kalau masuk ke sini tentukan ambil arah sebelah kanan, jangan pergi kiri. Kalau pergi kiri nanti masuk ke kawasan ladang-ladang, rumah-rumah ladang. Depan ada lagi. Tadi depan tu kan? Kok ni kau tak tahu dah sayang.
Tu depan tu kau tengok ni. Depan tu kan. Sini lah. Oh, bukan dia. Ni macam nak rumah orang ni. Orang lagi. Bukan kita tak nak foto ni. Jabatan Pengurusan Sabah Rakyat Berjaya. Okey, hampir sampai dalam 1 kilometer lagi. Kita tengok kawasan dia. Aduh memang. Okey, jalan dia. Saking. Mana? Berhenti ambil tu. Tadi ambil tu. Bukan. Teman-teman. Sawit street. Ikut. Sungai Kungkon Price Center. Mana? Sekarang ni kami kena tunggu. Tak boleh masuk ya ke Sungai Kungkon. Sebabnya pegawai tak ada. So kami telah tersadai di sini. Baju tak pakai, panas. Dengan papa baju tak pakai. Satu kilometer. Oh, dah nampak rumah ni. Dah nampak dah tempat jalan. Oh, kawasan dia memang dalam ya. Lagi. Ada pokok-pokok sekali. Cantik. Oh, okey. Oh, cantiknya tempatnya. Ada ni. Wow. Alamak, kita je ke bang? Tak ada orang ke? Kita ada orang yang cerita. Takut ya bang. Takut apa? Ni Kita orang tidur sini. Oh, bestnya. Best ke mana? Wah. undi. Ni kata penuh sini rumah sini. Kat badannya dia tu. Okeylah John. Hujan. Siap ayam bakar. Dah hujan. Tujuh setengah pagi. Amah, mana Amah? Hari ketiga Kungkon Riverside. Amah, mana Amah? Hari ketiga Kungkon Riverside. Breakfast. Sama kesukaan. Jangan. Terus itu dah.
dapat kemah.